Aku hairan aku apa yang dia cuba lakukan ni. Aku ingat dia nak melukis ke dekat buah temikai ni. Dia buat. Oh, dia buat gigi. Oh bro. Ini tas level 3 ni aku rasa ni. Oh, kau tengok so. Tas apa ni? Magic chest. பல்லெல்லாம் பேசிட்டு அப்படியே அடிச்சு கடிச்சு சாப்பிடும். Apa benda lah dia orang ni. Dia buat gigi pula dah. Ni intro so. Kau kena belajar so intro ni so. Kau kena belajar intro ni. Tengok so. China nari வெட்டி தின்றுவோம். Hilangnya tembikai banyaknya. Temikai banyak-banyak. தர்பூசணி பழம் Okay, intro. செம்மையா நசுக்கிறா பயங்கரமா ரசிக்கிறா இன்னைக்கு ஒரு புட்டி எல்லாரும் வாங்க always welcome you Okay so. Mantap so. Okay so. So one more so lepas ni. Intro. Intro dia memang gempak so. Aku memang takkan miss dia punya intro dia. Kameramennya yang hebat Oh. sebenarnya. Saya mau tengok. இதெல்லாம் கோணா சொல்லக்கூடாது நீ இப்போ இங்கே வச்சு அடித்தீங்கன்னா வச்சுவேன் உனக்கு கோணல் வராது. Macam mana buat begitu? Apa yang dia buat ni? Kenapa dia korek macam ni? Dia patut buat macam style orang Malaysia. Orang Malaysia kan potong segitiga. Potong lah aku rasa. Tapi yang bagus ni diorang ni so. Diorang buat untuk orang-orang tua tau so. Oh yeah. Kau tengok nanti hujung nanti. Kau tengok hujung dia nanti. Dia buat untuk orang-orang. Itulah. Dia macam nak tanah je tapi terpotong. Tapi dia bahagia potong. Muka dia happy. Ui, gila warna merah ke. Ui. Macam tu je dia potong. Dia nak buat apa ni? Dia nak buat makan ke nak buat air ni? Aku hairan aku apa yang dia cuba lakukan ni. Aku ingat dia nak melukis ke dekat buah temikai ni. Dia buat. Oh, dia buat gigi. Oh bro. Ini tas level 3 ni aku rasa ni. Oh, kau tengok so. Tas apa ni? Magic chest. பாருங்க பல்லெல்லாம் பேசிட்டு அப்படியே அடிச்சு கடிச்சு சாப்பிடும். Apa benda lah dia orang ni. Dia buat gigi pula dah. Tapi pandai so ni siap orang berseni. Tengok dia buat buaya lu. Dia buat crown. Tengok. Apa yang dia cuba lakukan? Tak apa, so kita tengok asal apa yang dia cuba lakukan. Aku pun pening juga aku. Ada yang dia kasih hancur, ada yang simpan dalam. Apa ni? Dia masak air dalam buah temikai ke? Oh, bukan. Apa gila yang diorang mau buat ni? dah boleh hujan Siapa tahu guys? Siapa tahu diorang tengah buat apa ni? இதெல்லாம் என்ன 4 லிட்டர் ஜூஸ் எடுக்கலாம்பா எடுங்க. Ya ke? Kurang lain yang dia buat ni. Ni dia buat apa ni? Dia buat Maggi ke apa? Kat sini. Dua air dua ada mobil lainnya lah. Kan betul. Ni tembikai jok. Jus. Buahnya disimpan tepi. Oh, airnya dia ambil, buahnya dia buang. Air tu dia pakai minum yang buah tu. Kau tengok dia buat macam air temikai tarik tu. Gila ada orang ni. Temikai tarik tau dia buat. Bukan fresh tu dia tengok tembikainya. Lah. Tembikai ni. Ketan ni untuk apa? Kau tu apa lagi gunanya ketan ni? Kau tengok tu. Dia kembungkan temikai tu ni bengkak tengah-tengah lah. Iya. Wah, Jago. Aduh, aku fikir apa hal lah tadi. Dia orang buat pergi rupanya buat konten. Apalah dia orang ni. Apa yang dia buat dengan temikai ni sebenarnya ni? Mati ada kolam nak tahu jual tujuan dia orang ni. என்னை தூக்கி விட்டு வீசிருச்சியா Gili tujuan nak ciri dia. Sebenarnya ni. Dia orang nak buat apa? Halloween ke apa ke? Tengok dia sumbat balik. Ada tembikai. யாருக்கு விட்டுறது Apa yang dia cuba lakukan ni Dia buat macam laluan ni ke? Dia nak buat kolam ikan ke apa ni? Tapi pakai air. Aku rasa dia nak buat kolam ikan tapi pakai air temikai. பொறுமையா ராசா. Sudahlah kita tengok jadi ha. ஓகே. Apa sebenarnya yang dorong cuma sampaikan ya? Ais batu. Ais tembikai. அப்பா வயிறே ரொம்ப போச்சியா
தர்பூசணி சாறு Catat, catat kan, catat. Tulis. Dia punya menu istimewa. Catat. சேர்த்தோனே அப்படியே வயிறு அடி வேற குளு குளு குளுங்குது. Segar. Tiada Gaviscon kan. Gulu. அதோட சுவையே சொல்ல வேண்டாம். வெயிலுக்கு இதமான அருமையான சாறு தர்பூசணி ஜூஸ். Nala. Catat kan, jangan lupa catat. Oh, tu ni lah. Ni aku tu. Daripada Asia, dia bagi orang. Dia bagi orang minum. Tapi itulah tak kata mikai je video ni. Punya lama aku tunggu air je dia buat. Jadi yang tadi yang lebih-lebihnya tu apa sebenarnya? Itu semua wayang je. So, aku rasa dia dia meleweng je. Dia game kita kau tahu. Aku fikir dia nak buat nasi tembikai ke, bubur tembikai ke. Rupanya air juga. Okey lah so. Kita tengok next punya satu video lagi so. Ay, aku sering dah sudah. Last so. Bentar gila aku. Last. Kali ni kita ambil yang ni makanan. Diorang buat masak-masak. Intro jangan lupa je. Intro kena hafal je. Mulai daripada ni intro kena hafal.